Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel aku guys. Hari ni aku nak ride dengan Selektif. Korang mesti pernah dengar pasal grup Selektif ni kan. So, aku dah jadi sebahagian daripada media team diorang. Dan ini adalah official ride pertama kita orang untuk tahun 2026. Kita orang akan ke Melaka. Jadi untuk RV kita orang akan berkumpul dekat Shell lepas tol Sungai Besi. Dan aku sebenarnya dah agak lambat juga ni. So apa lagi? Ayo let's go. Si minyak dulu guys. Alamak, tak ada kuning. Boleh tahan ramai kali ni ride kita. Kemungkinan menghampiri 100 orang. Hei! Yo! Okay, inilah dia keadaan di tempat RV. Memang ramai gila orang yang join. Aku rasa mungkin ada menghampiri 100 riders. Ni Haris. Oi! Bau 4 kita akan melalui UiTM Lendu. Dia lalu Alur Gajah. Alur Gajah kita akan lalu yang Lendu. Lepas tu kita akan turun ke bawah lah. So kat situ ada banyak traffic light. So okay, ini adalah perjalanan kita hari ni. Okay, nanti ambil dekat motor aku. So and then Danish you akan support lah untuk dia kan. Okay, jadi kau tu je. Okay, support. So dia sudah pergi depan lah. Okay, itu satu. And then Hello, lori sini. Okay, untuk first stop kita orang berhenti dekat hentian pedas Linggi. Memang ramai gila tu. 100 motor ni lebih kurang. Okay okay, ramai kan? Aku kat depan aku tak tahu ramai tak ramai. Aku boleh. Aku nak buat laju tak boleh? Laju sikit lah. Okay, kita akan sambung perjalanan kita. Sekejap, aku cek kau sekejap. Aku boleh papak kan? Ya. Apa semua jalan? Yang hitam baik tu boleh pakai. Okay, clear. Ni last kan? Kita. Alright. Oh, berapi. Selamat datang ke Garut Racing. Ya. Selamat datang ke Melaka.
betul dah. Baik, okey. Satu minit tu. Ha? Jam. Woohoo! Ambil apa? Belakang. Dah kita ambil gambar. Ramai 120 apa ni? Berapa ramai lah kita? 40 cium. Okay. Okay, akhirnya kita dah sampai ke di selera Kampung 4 Mat. Lepas keluar daripada exit Simpang 4 tu, lebih kurang dalam 30 km kita akan sampai kat sini lah. Tengok ramai gila. Ada lebih kurang, aku pun tak tahulah jumlah yang sebenarnya berapa. Kejap 100, kejap 120, kejap 140 kan. Tapi memang ramai lah. Kedai ni pun baru buka pukul 11. So memang parking pun masih lagi banyak kosong. Dan juga pastinya makanan pun masih lagi banyak. Medan berpantun orang Melaka. Ada gelak kau bergurau senda. Orang Melaka semua baik, walaupun nampak sedikit pelik. Bila bertemu tegurnya kasau, itu semua hanya bergurau. Boom. Nama dia memang ada boom. Ada boom belakang dia. So ini first time ride ke apa tadi? Ni first time dengan selektif lah. Betul. Macam mana so far ride daripada KL sampai ke Melaka dengan selektif berapa lama ni? Macam mana? Okay, sebab ni aku je first time ride ramai gila macam ni. So shock lah, best lah. Best. Dia shock sebab biasa ride paling ramai pun belas-belas orang lah. Ini ramai gila, macam motor ada. Betul. Kita tak select kan? Ya, tak select. Nama je select. Bagi sedikit ucapan untuk mereka yang tak pernah join lagi selektif ni. Okay, so kalau untuk orang yang first time nak join, newbie ke, intermediate ke, dah pro ke, datang je, boleh je, Roger je. Sebab kita semua friendly. Semua tak, nama je selektif tapi kita tak select pun. Alright. Jangan salah bagi mic pula. Kakak bang masuk, abang Satu depan. session. Abang jangan bawa fokus. Tu. Abang depan. Baik nampak pula. Ramai guys. Okay, ready? Masuk. Okay, kuat lagi satu. Finish. Selektif. Okay guys, kita akan bergerak ke M Route 19. Kat sana kita akan chill-chill, beli-beli barang. Oh, ada tadi. Dia datang lambat. Okay guys, kita dah sampai dekat M Route 19. Tempat ni dulu aku pernah pergi, tapi macam dia dah tukar tempat lain. Sebelum ni dekat tempat lain rasanya. Kalau datang ke negeri Melaka, jangan risau nak tidur mana. Hotel ada, homestay tersedia. Yang penting pasti tak tidur dalam kereta. Cubalah makan asam pedas orang Melaka. Alright, so okay. Assalamualaikum, selamat petang semua. Alhamdulillah kita selamat sampai dekat Melaka Road 19. Before this, nama dia adalah M2. Ini ada special price bos. Sikit hari ni. Ada special price hari ni. Semua ada. Kita keluar balik awal, nanti habis semua. Okay, sekarang ni bos M19 dengan
Explain pasal reso punya kelebihan. Reso intercom. Okey, nak tukar reso ke? Belum lagi kot. Kita jual gardu kita lah. Jual yang ni. Boleh beli 2 reso. Satu gardu kan? Okay guys, ni bahagian atas MR19. Macam barang ada glove, helmet pun ada, riding jacket, ni touring jacket lah. So untuk yang follow ride hari ni, kalau beli barang kat sini ada special price sikit bos bagi. Itulah kelebihan kalau korang follow ride selektif. Kita orang memang akan singgah dekat kedai-kedai aksesori. Dan kalau korang beli barang boleh dapat harga special. Oi, banyaknya buah happy sangat hari ni. Buah zaman ni. Okey, so apa yang anda lihat sekarang ni, inilah dia hasil anda semua support selektif. Ini yang korang dapat. Yang ni yang paling So terima kasih banyak-banyak support selektif, dan oleh itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Sepertinya nak menangis sebab kita selektif sejak Okay guys, sekarang tengah berlangsung sesi lucky draw. Hadiah dia memang menarik, macam-macam ada. Yang paling grand sekali adalah intercom Reso Pilot Pro. TPMS. Okay, this one is fully CNC kan. Dia set 1 sen. Dia boleh baca tayar depan belakang. Kereta tak boleh Baca hati bincang tepi. So dah selesai lah kita punya ride untuk hari ni. Draw pun dah settle. Okay, sekarang masa untuk bergambar. Cubalah makan asam pedas orang Melaka. Makan sekali 3 bulan I tak lupa. Kue kering coconut shake I popular. Minuman bau I resepi orang Melaka. Negeri Thank you so much guys, thank you so much. Jumpa korang next ride minggu depan. Bye bye dan Assalamualaikum. Negeri Melaka, negeri hebat, kota pelancongan negeri.